Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey sahabat, selamat pagi. Jumpa lagi Okey, hari ini kita start balik Kita turun jaring semalam. Air mati sahabat. Jadi saya cuti. Cuma adik saya je yang ujung sana. Dia turun. Yang lain semua tak turun sahabat Dekat sini ada 4 buah sahabat yang jaring udang. Tu sebiji. Ini yang saya bawa. Ini sahabat saya. Sana ada sebiji lagi. Okey, sebelah sini ada 4 buah. Dia orang semua belum turun. Pukul 10 nanti baru jalan Sekarang ni pun jam dah pukul 9.30 sahabat Tak nampak sahabat Gelap. Okey, tu dia. Hampir 9.30. Dan saya dah sampai di sini tengah menunggu anak saudara saya lah. Kemungkinan hari ni adik saya tak pergi, dan saya yang pergi lah dengan anak saudara saya. Mudah-mudahan saya ada rezeki sahabat hari ni. Adik saya semalam turun, boleh tahan sahabat dia banyak dapat semalam dalam 10 kilo lebih. Alhamdulillah rezeki dia. Semalam saya memang tak turun sebab selalunya kalau air mati ni kira nasib-nasib sahabat. Kadang-kadang kena janik, kadang-kadang nyapu sebab air tak berapa jalan Tapi semalam adik saya ada rezeki dia. Okey, yang lain semua tak turun hari ni, mungkin semua turun saksikan saya seterusnya sahabat. Okey, mantap sahabat. Okey sahabat, tu pencawang cawang untuk line sebab taman ni tak ada line sahabat, baru pasang tu, tak tahu dia beroperasi. Tunggulah. Okey, ni ada bot banyak ni. Okey sahabat, kita dah siap buang Hari ni ramai kat sini, tapi bila jauh tu tak nampak lah. Ni sahabat saya seorang ni. Ni dulu ikut saya, sekarang dia dah tak ikut sebab dia ada bot sendiri. Dia jual mahal pula sekarang sahabat. Tu adik saya belah ujung sana tu. Belah atas ni pun ramai lagi. Sekarang ni kita dah dekat Parit Mekuasing sahabat. Hari ni main belah barat Mudah-mudahan ada rezeki lah. Sebab semalam yang 2 buah ni adik saya dia main belah barat, dapat jugalah, ada gaji. Mudah-mudahan ada gaji. Okey, kita saksikan dia seterusnya.